Serak. Oh. Assalamualaikum guys, pagi-pagi selamat pagi guys. Welcome back to Hakim Autos Channel. Kepada yang baru sampai ataupun baru jumpa YouTube channel ni, nak ucapkan selamat datang guys. Hai, nama aku Hakim. Dan kepada halaman lain YouTube channel ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih guys kerana masih lagi sudi melayan. Aku doakan usaha korang dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik guys. So untuk pagi ni aku nak casting dekat spot kebun sawit guys. So spot ni macam korang tengok kat belakang aku ni, aku pernah datang kat spot ni. Kalau korang pernah cam spot ni lah kan, kalau korang tengok video aku yang lama, mungkin kalau korang cam spot ni, aku pernah datang spot ni guys. Tak tahu hadikan ke tak, aku dah lama tak masuk ke spot ni. Jadi kita tengok macam mana. So air dia agak kotor sikit lah, tapi aku nak try macam mana, tengok sepanjang parit kecil ni kan. Ni dia. Lepas tu kat celah ni pun ada juga parit ni. Korang tengok ni, kat sini pun ada parit, lepas tu kat sana pun ada. Cuma aku tak tahulah guys kat sini ada lagi ke tak ikan kan. Sebab kawasan ni, senang cerita, kawasan ni spot yang menjadi tumpuan untuk geng-geng yang menaju guys. Yang juga orang pasang taju, haruan apa semua tu, banyak aim dekat spot ni lah. Sebab spot ni dia ada haruan kan, ada saiz padu. Kalau dulu saiz haruan kat sini padu-padu guys, dalam sekilo lebih. Aku pun pernah dapat kat sini sekilo lebih, dan kena dekat 2 kilo lah kat sini. Jadi tak tahu lagi macam mana, kita tengok macam mana. Kalau ada lagi, alhamdulillah adalah manis untuk pagi ni. Jadi kita tengok macam mana guys. Okay, aku nak set up barang tu, lepas tu kita terus mancing guys. Okay, alhamdulillah cuaca pagi ni cantik. Jadi semoga menggasak guys. Okay, stay tune guys, let's go mancing. Aku nak set up barang tu. Okay, jom. Alright geng, let's go, kita mancing. Cuaca cantik ni, alhamdulillah. Sekarang ni lebih kurang pukul 10 lebih lah. Aku datang ni lebih kurang pukul 10 lebih, 10.30 lah. Alhamdulillah cuaca cantik, tak panas. Okay, kita test mancing lah. So setup aku pakai reel Shimano Antares DC 2021. Lepas tu aku masukkan tali daripada Ozmi guys, tali hitam. Kalau tali hitam ni dia susah sikit nak kotor kan, sebab warna dia gelap. Lepas tu aku pakai leader daripada Pixory guys. Okay, Pixory. Lepas tu rod aku pakai rod flagger. Okay, jom kita test mancing. Guys, so pagi ni aku pakai soft rod Saudi. Ni getah dia lembut ke. Aku suka pakai Saudi sebab getah dia lembut. So kalau nak possibility nak strike tu tinggi lah. Tengok. Lepas tu blade dia ada 2. Berat dia tak silap aku dalam 7 gram tak silap aku. 7 ke 8, 7 tak silap aku. Okay, kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kat sini. Lama dah guys tak masuk spot ni guys. Tak tahu dah guys ada ikan ke tak ada. Kalau ada rezeki ya guys. Stay tune. Kita try pakai SP pula guys. Kita pakai color merah guys. Hijau. Terus hijau. Okay guys, so kita try guna SP pula guys. SP kali hijau. Tengok macam mana. Nak test dekat nak test kat sini guys.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Strike. Alhamdulillah. Pakai SP baru nak makan guys. Alhamdulillah sekali kas guys. Okay, alhamdulillah. So ini dia. Okay lah, not bad. Taklah curut sangat, saya sempit. Alhamdulillah guys, guna SP color hijau first cast. Alhamdulillah, terbaik geng. Okay, mantap. Alhamdulillah guys. Ada juga barang kat sini, masih ada lagi guys. Masih lagi. Okay, terbaik first cast geng. Alhamdulillah, menggunakan SP color hijau. Ini kita tapau buat masak sambal hijau ni guys, sedap ni. Masak sambal hijau. Okay. Alright. Okay guys, jom kita cek lagi. Kita tes lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lagi. Guys. Strike. Okay. Alhamdulillah. Ada juga guys. Mantap. Gunakan SP color hijau lagi guys. Okay lah. Alhamdulillah. Okay. Nice. Okay, taklah curut sangat. Sesempit lah. Saya sedap buat makan. Okay guys, mantap. Alhamdulillah. Waduh. Okay. Good size guys. Alhamdulillah. Good size geng. Mantap geng. Gemuk geng. Sehat kan ni? Gemuk guys. Aduh. Safak telan geng. Tu dia. Telan dalam. Mantap geng. Waduh. Okay. Alhamdulillah. Okay guys. Alhamdulillah guys. Gemuk geng ikan ni. Mantap. Alhamdulillah.
Okey. Ui. Kosong. Mantap geng. Aku tengok tempat lain guys. Gila. Mantap guys. So ini dia. Kasar geng. Saya ini kasar. Ini kasar guys. Oh, telan lagi guys. Mantul. Okey, ini kasar geng. Gemuk guys kan ni. Okey, alhamdulillah terbaik. Okey. Mantap guys. Ini dia. Okey, waduh. Alhamdulillah. Gasak ini guys. Apa dia? Kasar gila weh. Oh, mana? Lucu guys. Aduh. Kasar ye. Aduh. Kasar geng. Aduh guys. Mantap. Rakus guys kena sini. Gila. Mantap geng. Oh, strike lagi guys. Aduh geng, banyak gila orang kat sini guys. Okay, nice. Bull geng. Alhamdulillah. Bull guys. Telan habis. Ini dia guys. Okey. Alhamdulillah. Banyak guys arwan kat parit ni. Dari tadi strike guys. Baling makan. Mantap geng. Mau padu guys. Alhamdulillah.
Okey.